untuk menjamu makan pada orang yang menolong menguruskan jenazah. Bila berlaku kematian bulan Ramadan, masa mana kita nak jamu orang yang menguruskan jenazah? Betul. Jawabnya, Kan puasa. tidak ada sebarang hadis atau ulama suruh kita jamu orang yang menguruskan jenazah. Nah, cuma ini ada individu siapa Haram, bid'ah dan sebagainya. Oke, kita dengarkan daripada Ustadz Rizal Azizan berkenaan tentang perkara itu, teman-teman ya. Bagaimana ya? Saya pun juga penasaran ya ceramah daripada beliau. Felda dah masuk bulan Syaban ni, depa sibuk kolek duit untuk tahlil Ramadan. Seorang RM10. Apa pandangan ustaz? Benda ni tak ada dalam sunnah. Ini dia nak main lelong pahala ni. Dia kutip duit RM10 untuk apa? Untuk nak baca Quran, nak hantar pahala pi dekat arwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal izin, saya ucapkan minal izin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat teman-teman yang sudah lebaran kemarin hari Jumat dan ada yang hari Sabtu ya, saling maaf-maafan teman-teman ya. Mudah-mudahan lebaran tahun ini menjadi lebaran yang sangat diberkahi oleh Allah dan penuh dengan keberkahan juga. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini kita mengaji kepada dua ustadz di Malaysia. Ada Ustadz Azhar Idrus dan juga ada Ustadz Rizal Azizan, teman-teman, berkenaan tentang Ramadan, tahlil Ramadan, sedekah Ramadan dan lain sebagainya. Kita dengarkan daripada Ustadz Azhar Idrus terlebih dahulu dan juga nanti akan diteruskan oleh ceramah yang bernama Ustadz Rizal Azizan, teman-teman ya, dari negeri Perlis. Sedangkan Ustadz Azhar Idrus ini berasal daripada negeri Terengganu, teman-teman ya, insyaallah. Oke, sebelum kita mendengar ceramah kali ini, sebelum kita mengaji bareng pada kali ini, seperti biasa saya Merreaktif ingin mengajak Anda semuanya, khususnya umat muslim atau yang sedang nonton video ini, untuk selalu dan terus selalu istiqomah membiasakan diri bersolawat terlebih dahulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan beliau kelak senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita semua, senantiasa memberikan syafaat juga kepada kita di yaumil qiyamah nantinya. Oke, seperti videonya, jom kita simak bersama sampai habis. Let's go. Jika ada kematian bulan Ramadan yang mana waktu yang sesuai untuk menjamu makan pada orang yang menolong menguruskan jenazah. Bila berlaku kematian bulan Ramadan, masa mana kita nak jamu orang yang menguruskan jenazah? Betul. Jawabnya, Kan puasa. tidak ada sebarang hadis atau ulama suruh kita jamu orang yang menguruskan jenazah. Nah, cuma ini ada individu siapa yang nak ajak dia belanja makan ke kedai, nak beri hadiah ke, terpulang, tak boleh kata apa. Kita minta tolong dia gali kubur mak kita ke, kita hadiah RM200, contoh tak ada masalah. Bukan satu kewajipan, ini fardu kifayah. Faham? Cuma Nabi anjurkan ihsan sesama manusia. Kita minta tolong orang, kita buat baik ke orang. Beri sumbangan pada orang. Baik, kalau bulan Ramadan, masa mana nak jamu? Jawabnya, tidak menjadi kewajipan jamu. Kita boleh beri hadiah cara lain, tak ada masalah. Dia tolong, maknanya sepatutnya yang gali kubur anak si mati. Tapi anak si mati tengok saja je, suruh orang. Jadi berilah hadiah ke dia, duit dan seumpamanya. Bukan mesti kita kena jamu dan sebagainya. Cara buat baik ke orang. Ada orang pertikai, kenapa kita kena upah dia gali kubur? Kenapa kita kena upah dia buat? Kan dulu memang dulu semua anak beranak buat. Ayah mati, anak sembahyang. Ayah mati, anak mandi. Ayah mati, anak gali kubur. Dan ni anak campur tangan tak? Tangan buah belakang. Jalan atas kubur pun slow, takut pasir naik atas kasut. Semua suruh orang. Jadi tak sesuai kita jawab lagu tu. Kita suruh orang, bukan upah-upah. Tak ada kena-mengena dengan keluarga kita. Tinggal anak, tinggal bini, gali kubur berjam-jam nak kelik siap. Berilah sumbangan ke orang. Jadi tak wajib pun, tidak apa benda kita beri makan ke orang. Sebab semalam ada orang tanya,
Apa hukum kenduri kahwin bulan puasa? Dia buat bulan puasa. Dia nak nikah bulan puasa. Kita jawab, untunglah. Bini dapat, kita tak habis. Faham tak? Dah tak payah buat kenduri. Takkan nak makan kenduri tengah hari puasa. Jadi tidak dilarang. Kalau nak buat juga, nikahlah, tak ada masalah. Jangan Ramadan menangguhkan nikah. Jangan. Nak nikah dah Ramadan, tak boleh. Ni hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan. Kenapa kita tangguh-tangguhkan? Sebab Ramadan. Ramadan akan bulan. Kebetulan nak kahwin tu bulan Ramadan, kahwin bulan Ramadan. Dah makan, malam lepas terawih. Tak ada masalah. Boleh tak malam? Tak ada masalah. Dah orang kenyang dah malam-malam ni terawih buka puasa, buat biskut jagung. Cicah air kopi. Apa pandangan Ustaz tentang keluarga yang mati kena buat tali 3 malam, 40 malam, 100 malam? Ni bid'ah. Nampak? Tidak ada ketetapan. Jangan. Ni benda. Jadi benda bid'ah karena tidak ada ketetapan dalam Islam, teman-teman ya. Benda baru, benda yang diada-ada dan tidak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW, jadi dianggap sebagai bid'ah. Benda salah. Bukan tahlil itu salah, tapi kena buat 3 hari, kena buat 7 hari, kena buat 1 hari. Ini tak ada. Benar. Yang ada orang tanya ulama-ulama. Umpamanya orang tanya mufti Mesir, apa hukum kita duduk baca Quran, berzikir, kemudian berdoa untuk si mati? Jawabnya molek, tak ada masalah. Yang tak kena ni kita tak. Kalau mati malam ni kena buat. Kalau mati kena buat 3 hari. Kalau mati kena buat 7 hari. Kena buat 40. Kena buat 100. Itu bukan daripada agama. Yang datang daripada agama yang dibenarkan ulama, kalau mak kita mati, ayah kita mati, kita panggil orang masjid, pakat-pakat berdoa. Untuk ibu bapa kita, ini harus. Maka bila orang mari rumah kita, hadap tetamu, kita jamu dia minum air, menghilangkan dahaga, ini dapat pahala. Tapi jangan tetap sebagai mesti kena buat kenduri. Hak tu bid'ah yang khabisah, yang sangat keji. Siapa orang yang ternyata bid'ah khabisah, bid'ah yang sangat keji, teman-teman ya. Jika kita mengharuskan tahlilan seperti itu. Pergi pun kadang-kadang bukan niat nak tahlil dan sebagainya. Siap tanya pergi malam ni benda umum-umum. Padahal ayah dia mati, pergi tanya pula. Nasi goreng ke benda. Boleh kawan dia dak roti kosong dak mari Tok Imam ada kerja. Teman-teman ya, itulah pembahasan daripada Ustadz Azharidus mengenai tentang tahlil, kunduri arwah, selamatan, sedekah di bulan puasa ketika ada yang meninggal. Itu ada sebagian yang mengatakan hukumnya makruh, ada yang sebagian mengatakan hukumnya haram, bid'ah dan sebagainya. Oke, kita dengarkan daripada Ustadz Rizal Azizan berkenaan tentang perkara itu, teman-teman ya. Bagaimana ya? Saya pun juga penasaran ya ceramah daripada beliau. Felda dah masuk bulan Syaban ni, depa sibuk kolek duit untuk tahlil Ramadan. Seorang RM10. Apa pandangan ustaz? Benda ni tak ada dalam sunnah. Ini dia nak main lelong pahala ni. Dia kutip duit RM10 untuk apa? Untuk nak baca Quran, nak hantar pahala pi dekat arwah. RM10 ni kira murah, setengah-setengah tempat beratus. Dia akan edar satu borang ni, nak dekat-dekat Ramadan ni, dia akan edar borang tahlil. Okey, letak nama arwah, kemudian letak bayaran. Mungkin sekarang ni QR. Hantar slip. Kita ramai-ramai akan baca. Lepas tu kita akan hantar pahala mengikut nama-nama yang sudah dibayar. Ini lelong pahala. Yang pertama, tuan-tuan, ulama berbeza pendapat sampai atau tidak pahala bacaan Al-Quran. Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i tak sampai. Imam Syafi'i pahala baca Al-Quran tak sampai pada si mati. Tak apa, kita pegang pandangan sampai. Ada ulama kata sampai. Kita baca-baca Quran, kita baca-baca ayat Quran, kita kata, ya Allah, jika ada pahala daripada bacaan Al-Quran aku ini, aku sedekahkan pahala itu kepada arwah sampai. Kita pegang pendapat tu. Okey. Tuan-tuan ada mak ayah mati, baca Quran, niat nak bagi pahala kat mereka. Kalau ada pahala, bagi kat mereka. Boleh. Tetapi tuan-tuan, tidak ada mana-mana mazhab ulama yang kata boleh charge pahala. Tak ada. Bayar 200, baca, hantar pahala. Hang dapat banyak mana? Aku bagi lebih sikit 200. Hang apa? 100. Hang kurang sikit. Apa ni?
Sebab itu Nabi SAW sebut dalam hadis, baca Al-Quran, minta kepada Allah, kerana akan datang satu zaman manusia baca Quran dan minta kepada orang ramai. Mai duit aku baca. Tu yang ada dalam TikTok tu. Siapa nak suruh dia baca Quran, kena bayar dulu, bagi gift dalam TikTok. Bagi lembu ke, bagi singa ke, dia pun baca. Al-Quran jadi bahan dagangan. Wa yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Itu yang kita tengok baru ni. Nak buka konsert pun baca Quran macam nyanyi. Tak ada tuan-tuan. Nabi tak ajar sahabat ni, Abu Bakar, pi kutip seorang RM10, pi kutip seorang 10 dinar. Kita nak buat tahlil perdana sempena bulan Ramadan. Ini semua projek nak mengkayakan tok-tok lebay ni. Oh, project untuk mengkayakan ustadz-ustadz yang lebay, teman-teman ya. Jadi benar sebenarnya sih gak ada sumber daripada Nabi Muhammad SAW, gak ada sumber daripada Islam, gak ada sumber daripada sahabat mengajarkan tentang tahlil, tahlil baik itu tahlil arwah, tahlil keberkahan di bulan suci Ramadan, kita berkumpul makan-makan buka bersama, kasih uang dan lain sebagainya. Itu gak ada dalil daripada contoh daripada Nabi Muhammad SAW, gak ada teman-teman. Jadi adalah bid'ah dan itu adalah project untuk memperkaya puak-puak lebay, ustadz-ustadz yang lebay katanya teman-teman. Ya Allah, naudzubillah, ya Allah. Oke, lanjut. Kutip duit, orang ramai pun tak tahu niat tak baik. Kesian mak ayah kita, kesian ayah kita, bagi lebih sikit, hantar lebih sikit. Kita tu baca. Lepas tu saya kata ini tren lelong pahala. Wah, tren lelong pahala tuh ya. Oke, Masya Allah, luar biasa. Saya lebih condong pendapat daripada Ustadz Rizal Azizan, karena pendapat beliau, ceramah beliau selalu sesuai dengan sunnah-sunnah Nabi dan kembali kepada sunnah dan Al-Quran, teman-teman ya. Karena sumber dan pedoman kita agar hidup itu benar sesuai dengan ajaran-ajaran Islam, kita itu harus berpedoman kepada sunnah dan Quran. Jika di dalam sunnah gak ada pedoman macam ini, itu dianggap bid'ah, teman-teman ya. Karena Islam itu mudah. Kalau kita mengamalkan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi, itu yang benar, teman-teman. Seperti tahlil lah, misalnya di bulan Ramadan, itu gak ada, teman-teman ya. Gak ada. Kalau kita mau buat pahala, mau melimpahkan pahala dan keberkahan, cukup dengan sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi. Kita ngaji, berzikir biasa, berzikir sendirian lah, istiqomah mendekatkan diri kepada Allah. Insya Allah perkara itu akan menjadi keberkahan yang jauh lebih besar daripada kita tahlil arwah, tahlil keberkahan dan sebagainya. Oke, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Jangan lupa juga di subscribe channel daripada Meriak TV ini. Baik, kita akhiri dengan kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil, liman maula wa liman nasyir. Wala haula wala quwwata illa billahil azim. Kita ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.